Mana B40 kat luar sana yang teringin sangat nak pakai motor ala-ala zone test? Ini dia untuk korang, Kiwi SDV 180 Evo. Motor ni didatangkan dengan 174cc, lepas tu single silinder dengan single overhead cam. Lepas tu motor ni menghasilkan 18.2 horsepower dan juga 17.2 Nm of torque. Lanjut tak? Okey tak? Top speed dia pula ada 130 km per jam. Kalau korang tengok dari segi design dia pun pakai macam adventure touring bike. So, motor ni sesuai untuk korang bawa touring dan sesuai juga untuk semi off-road. Maksudnya untuk jalan yang lopak-lopak tu tak ada masalah. Okey? Dari segi feature yang ada dekat motor ni, dia didatangkan dengan ABS dual channel TCS dan suspension depan dia pakai USD fork. Serta dia ada juga dashcam bahagian depan. Untuk suspension bahagian belakang, dia guna adjustable twin shock exober. Bahagian meter dia pula, meter ni didatangkan dengan 7 inci TFT panel. Yang ini kan korang boleh connect dengan phone tau. So maksudnya korang boleh tengok maps, korang boleh monitor dashcam sekali. So dekat sini ada banyak lagi korang boleh explore. Last kali untuk bahagian tangki minyak dia pula, tangki minyak dia kapasiti dia 10 liter tau korang. So ini boleh pergi dalam 300 km. Jadi kalau korang rasa korang tak nak over commitment, korang ambil lah motor ni. Motor ni bawah 10,000 dah boleh dapat tau. Korang tekan beg biru dekat bahagian bawah tu. Okay? Jangan lupa kena share, komen dengan like. Nanti kita review motor lain. Bye-bye.